Lelaki mohon maaf isu fitnah Tok Batin dan Jaslinda. Saya memohon maaf sekiranya ianya telah mengguris hati dan perasaan mana-mana komuniti ataupun individu. Selepas dikecam susulan kandungan siaran langsung yang didakwa menghina dan menimbulkan prejudis terhadap komuniti orang asli, pengguna media sosial dikenali sebagai Anarchy Sky akhirnya tampil membuat permohonan maaf secara terbuka. Menerusi satu kenyataan, dia mengakui kesilapannya selepas siaran langsung berkenaan menimbulkan salah faham serta mengguris perasaan individu dan komuniti yang terlibat. Anarchy Sky berkata dia merendah diri memohon maaf kepada semua pihak yang tersinggung sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan kata-katanya. Menurutnya, perkara yang disampaikan dalam siaran langsung itu tidak menggambarkan maksud sebenar yang ingin disampaikan. Dalam penjelasan sama, Anarchy Sky menafikan niat untuk memfitnah atau menghina mana-mana individu. Sebaliknya, dia mendakwa kata-kata tersebut sekadar gurauan dan usikan bersama netizen ketika sedang melakukan siaran langsung. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam. Okey, untuk semua yang mendengar video ni. Okey, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Okey, selaku Anarchy Sky yang baru-baru ni tular berkenaan dengan live streaming saya. Okey, dan sehingga menimbulkan prejudis ataupun syakwa sangka kepada komuniti orang asli atau komuniti Melayu yang telah tampil mengatakan saya dah melakukan kesilapan tentang penghinaan terhadap orang asli ataupun mana-mana pihak yang terbabit dalam live saya. Jadi dengan rasa rendah dirinya secara langsung atau tidak langsung, saya memohon maaf sekiranya ianya telah mengguris hati dan perasaan mana-mana komuniti ataupun individu, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Apa yang berlaku tidaklah seperti yang saya maksudkan. Apa yang berlaku tidak seperti yang saya ingin sampaikan, dan ianya bukanlah fitnah yang seperti yang tersebar. Ianya hanya gurauan dan usikan saya bersama dengan netizen ketika saya sedang membuat live streaming. Apapun, saya mohon permintaan terbuka, permohonan maaf saya terbuka ini diterima oleh semua pihak. Semua itu berlaku dengan kekhilafan saya. Saya akan terangkan lebih perinci melalui ABTT saya nanti, video yang sebenar. Tiada niat untuk saya menghina ataupun melibatkan mana-mana individu. Ianya hanya pendapat secara peribadi saya dan berseluruh saya bersama dengan netizen-netizen saya. Dan ada beberapa perkataan yang keluar, word yang keluar tu hanya bacaan komen saya yang terlafaz melalui voice. Apapun, saya tetap menghormati pihak-pihak yang terlibat, yang terbabit. Semoga benda ini dapat selesaikan dengan baiklah. Itu saja daripada saya.